Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Menan Adam Channel. InsyaAllah dalam episod hari ni kita nak buat unboxing. Ini dia, jentera Toyota GR Yaris daripada keluaran original Tamiya. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Shopee Malaysia sebab sudi menaja Menan Adam Channel untuk episod kali ni. Jadi thank you so much Shopee Malaysia. Tanpa buang masa lagi, let's get into it. So macam biasa, first of all kita nak tengok dekat box art dia terlebih dahulu. Nampak tak? Ini adalah kereta Toyota GR Yaris yang wujud dekat dalam dunia nyata guys. Cubanya dah dijadikan dalam bentuk model mini 4WD daripada keluaran Tamiya. Dan kalau kita tengok pada box art dia ni kan, ini nampak macam lebih kepada gambar illustration bukanlah gambar jentera sebenar yang telah pun siap terpasang. Dan ianya didatangkan dengan VZ chassis. Dekat sebelah bawah ni ada tulisan-tulisan Jepun dan saya percaya inilah 1 skala 32 dan ni nama dia lah kot, Toyota GR Yaris dalam bahasa Jepun. Okay, so itu dekat sebelah sudut samping atas. Jom kita tengok dekat sebelah sini pula ada tulis 2020 Tamiya made in Japan. Okay, so tahun rilis dia 2020 tapi 4 tahun ni baru nak sempat merasa dapat pegang guys. Okay, dekat sisi samping tepi pula ada item number dia, itu 18097 dan retail price pada harga 1100 yen. Kalau kata 1100 yen ni pada mata saya tak adalah tinggi sangat, tak adalah rendah sangat. Dan item number start dengan nombor 1 menunjukkan ini adalah yang regular print saja, bukanlah daripada limited edition. Jadi anda tak perlu risau daripada kehabisan di pasaran ataupun risau harga dia naik mencanak-canak. Okey, dekat sisi samping bawah pula kita dapat lihat ada gambar rupa paras VZ chassis yang telah pun siap terpasang. Dan dekat sebelah kanan ni pula ada senarai parts-parts yang kita akan dapatkan dekat dalam kotak ni. Siapa nak baca dengan lebih details boleh tekan butang pause. Siapa yang malas nak membaca, jom kita tengok dekat dalam sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tada. Okey, jom kita tengok body dia terlebih dahulu. Okey, so kau dia warna putih. Okey, ini satu benda yang saya biasa komplain dengan kit-kit daripada keluaran original Tamiya. Nampak tak? Masih lagi pakai stapler. Saya memang not a big fan of pakai stapler. Sebab apa? Stapler ni yang pertama sekali sebab dia besi tau. Dan Tamiya ni bukanlah dimainkan oleh orang tua saja. Budak-budak ramai yang main, especially yang masih lagi bawah umur 10 tahun kan, masih juga ada yang main. Jadi orang kata apa, biji-biji stapler macam ni kan bahayalah untuk kanak-kanak kan. Jadi kalau boleh pihak Tamiya Malaysia, pihak Tamiya sendiri, kalau lah boleh mendengar suara saya kan, tukarlah kan. Banyak lagi model-model lain yang telah pun, orang kata model-model lain pun, brand-brand lain banyak yang dah berubah selain pada pakai stapler, boleh pakai banyak lagi option-option yang lain. Okey, dan membebel, jom kita tengok dekat body yang telah diberikan kepada kita oleh pihak Tamiya untuk kit Toyota GR Yaris ini. Jom kita tengok guys, dekat sebelah depan dia memang very details. Tamiya sentiasa nombor 1 pada mata saya dalam bidang percetakan model-model mainan plastik macam ni. Tu dia. Ini pula dekat sebelah bahagian lampu depan dia dibuat secara bol yang berasingan. Dan untuk bahagian belakang pula kita dapat lihat tu sangat-sangat details ya. Boleh nampak bahagian lampu belakang dia kan, bahagian untuk logo Toyota dia. Dia punya wing dekat sebelah atas ni pun ada juga diberikan sekali. Dan yang ni pula ada body lock special untuk model Toyota GR Yaris ni, sebab kalau kita dah tutup nanti belakang kan, jadi susah sikit kalau kita nak pakai body lock yang biasa kita dapat dengan VZ chassis. Jadi kita ada satu body lock yang special. Untuk bahagian body ni ianya terdiri daripada material ABS. Ada marking 2020 Tamiya 18097. Yang seterusnya kita akan dapatkan VZ chassis yang berwarna saya ingatkan dapat warna hitam, tapi kalau tengok pada mata saya sekarang ni rasanya ini warna dark grey. Cuba kita tengok lagi sekali dekat kotak dia. Kotak dia tulis dapat warna grey. Jadi betul lah mata saya masih lagi belum betul-betul rabun lagi guys. So warna dia adalah warna grey. Dekat atas ni ada marking 2019 Tamiya 18094, serta dekat sebelah dalam ni anda boleh cek material yang diperbuat untuk chassis ni, iaitu material ABS. Nampak tak arrow tu menunjukkan ke arah ABS, menandakan ini adalah daripada material ABS. Dan untuk VZ chassis ni akan dikombinasikan dengan A-parts yang juga berwarna grey. Dan kita tengok adakah ini warna grey. Ni saya nampak macam
Warna grey juga. Okey, warna dark grey juga. Dekat sini ada tulis Tamiya, ini A-parts dia. Dan kalau kita nak tengok dekat sini, saya nak cari mana material dia. Okey, so material dia ada dekat sebelah sisi samping atas kanan ni, ada tulis ABS juga. Okey, so untuk kit ni saya suspect sebenarnya patutnya dapat material daripada jenis POM, tapi kita dapat material ABS saja. Mungkin sebab kit ni daripada jenis regular pin. Doa-doa lah mungkin pada masa akan datang Tamiya akan release pula Toyota GR Yaris yang special edition. Tak tahulah ada black edition ke red edition kan. Mungkin masa tu kita boleh dapatkan daripada material yang jenis POM. Seterusnya lagi kita akan dapatkan wheels daripada jenis fin type. Ini daripada size medium, narrow di kesemua empat wheels, dan antara wheels yang favourite yang digunakan oleh racer-racer Tamiya Mini 4WD dalam dunia perlumbaan. Warna dia warna hitam, macam warna matte sikit. Dan untuk wheel set ni pula, material dia adalah daripada jenis PP saja, bukanlah PAGF ataupun PACF. Dan untuk wheelset ni pula akan dikombinasikan dengan tayar yang juga daripada size medium. Ini daripada jenis low profile, narrow di kesemua empat tayar. Dan untuk compoundnya pula, kalau ikutkan pada perasaan yang saya boleh pegang sekarang ni, ini adalah daripada material regular saja, bukanlah material hard, super hard maupun low friction. Seterusnya lagi, sebelum kita tengok dekat bahagian stiker, saya memang suka bawa stiker ni kan. Saya nak tengok dekat dalam pack ini terlebih dahulu. Macam biasa kita kena tanggalkan dulu stapler dia. Tolonglah Tamiya kan, kalau boleh berubah lah. Pakailah opsi apa tu, orang kata apa, alternatif lain selain pada pakai stapler ni. Menyusahkan orang kan. Okey, first of all dekat dalam ni kita akan dapatkan, sini kita ada skru, dan dekat sini ada shaft untuk kita punya gear, serta dapat pinion warna hitam. Dan lagi dekat dalam ni akan diberikan terminal untuk VZX chassis. Kita akan dapatkan okey, so finally kita dapat juga something daripada material POM, iaitu bearing untuk bahagian gear dan juga untuk bahagian wheel hub. Lagi dekat dalam ni kita akan dapatkan satu tiup grease, ini yang regular saja. Kita akan dapatkan satu propeller shaft berkepanjangan 60mm, dan seterusnya kita akan dapatkan dua batang drive shaft berkepanjangan 60mm. Dan lagi kita akan dapatkan gear set. Ini menarik ni, kita akan dapatkan gear set super speed, itu warna kuning dan juga light blue. Dan yang terakhir sekali dekat dalam pack ini, kita akan dapatkan motor daripada Type 130, dan ini adalah daripada keluaran SMC motor. SMC sahaja guys, tak dapat Mabuchi. It's okay. Seterusnya lagi dekat dalam ni kita ada instruction manual. Lain macam instruction manual dia, sebab biasanya instruction manual warna hitam putih, tapi kali ni warna biru putih, bukan warna hitam. Adakah saya seorang je yang dapat warna biru? Kalau ada kawan-kawan lain yang dapat warna biru juga, cuba maklumkan pada ruangan komen kat bawah. Sebab semua kit-kit yang pernah saya unboxing sebelum ni memang akan dapat warna black and white, tapi kali ni dapat printing warna biru. Quite special. Okay, so ini adalah instruction manual dia. Okay, saya buka untuk tengok sekali imbas. Lagi dekat dalam ni ada caution paper. Okay, yang ni masih lagi mengekalkan dengan cara lama, itu dia pakai kertas warna kuning. Dan kita ada stiker sheet. Stiker sheet yang pertama ialah stiker nombor 1, 2, 3, 4, semua sepasang-sepasang, ada marking 2020 Tamiya. Dan yang terakhir sekali ini dia, apa ni, besar sangat ni. Jom kita tengok sama-sama. 1, 2, 3, tada. Besar betul stiker dia guys. Nampak tak stiker bumbung ni? Nampak tak besar mana? So ini adalah stiker sheet untuk jentera Toyota GR Yaris daripada keluaran Tamiya ini. Sangat-sangat minimalis, tak ada apa yang boleh katakan special. Okay, ini cuba cermin kokpit dia. Ini bumbung dia daripada material carbon fiber je, tapi sekadar design lah kan. Dan dekat sini cuma lampu depan, lampu belakang dan logo-logo Toyota serta logo
logo GR Yaris. Kat bawah ni ada makin lah Toyota GR Yaris 18097 Tamiya 2020. Anyway, satu benda yang saya nak beritahu pada anda semua, nampak tak stiker ni kan sangat-sangat details walaupun tulisan tu kecil dan tulis GR Yaris GR4 kan dekat tengah tu, tapi tetap boleh nampak dengan very details. Jadi printing daripada pihak Tamiya ni pada pandangan saya masih lagi tak boleh di challenge oleh mana-mana third party yang lain yang cuba nak copy jentera-jentera pada keluaran Tamiya. Okay, so basically inilah semua item-item yang kita akan dapatkan dekat dalam kotak Toyota GR Yaris ini. Apa pandangan anda guys? Kalau ada sesiapa yang dah ada kit ini, cuba komen sikit kenapa anda memiliki kit Toyota GR Yaris ni. Pada mata saya untuk model ni tak adalah rushing sangat nak memiliki, sebab itulah waktu dia release tu pun saya tak ada nak orang kata apa kalut-kalut beli sebab dia cuba regular print. Tapi bila dah dapat pegang, dapat sentuh ni, saya rasa antara model yang boleh lah kalau nak dijadikan sebagai koleksi juga. Harga dia tak adalah mahal sangat, tak adalah murah kan, tapi memang sangat-sangat mampu milik. Ok, so saya rasa setakat dulu perkongsian saya untuk jentera Toyota GR Yaris VZ chassis daripada keluaran original Tamiya ini. Sekiranya anda ada sebarang persoalan yang ingin ditanyakan, bolehlah lontarkan pada ruangan komen di bawah. InsyaAllah saya akan cuba jawab satu persatu kesemuanya. Dan kalau anda rasa video hari ini bermanfaat untuk anda, silalah tekan butang like, dan kalau nak tengok lagi banyak video-video macam ni pada masa akan datang, silalah tekan butang subscribe. Semoga kita bertemu lagi dalam episod-episod yang seterusnya. Okeylah sejaman, mari mainan. Assalamualaikum.